5 makanan terbaik untuk perut buncit jadi kempis. Kau dengar sampai habis sebab benda ini simple tapi ramai malas nak buat. Pertama, halia. Herba ini bantu pecahkan angin dalam usus, kurangkan kembung dan bagi rasa lega bila bangun pagi. Kedua, temulawak. Dia aktifkan hati, bantu pecahkan lemak lama yang tersimpan dalam perut dan naikkan metabolisme badan. Ketiga, limau nipis. Campur dengan air suam dan minum waktu pagi, dia bantu cuci usus dan keluarkan toksin dalam badan. Keempat, daun pudina. Herba ini bagi kesan sejuk dan tenangkan saraf perut. Lepas makan pedas atau berat, hirup air rebusan pudina boleh elak kembung. Kelima, sayur hijau macam bayam dan brokoli. Kaya serat, bantu lawaskan pembuangan dan kurangkan perut rasa berat. Tapi nak makan semua ni hari-hari jujur memang susah. Aku dulu pun sama, semangat seminggu je. Sebab tu aku cari cara paling mudah. Aku minum Just Golitch. Dalam jus Golitch ni dah siap gabungan herba yang sama. Batang mimpi, kunyit dan dandelion, temulawak dan likoris. Gabungan ni bantu cuci usus, neutralkan asid, tenangkan saraf perut dan buang angin yang buat perut keras. 1 sachet pagi, 1 malam, koyak terus minum. Tak pahit, tak pedas tapi bila konsisten, kau akan rasa perut makin ringan, sendawa hilang dan perut perlahan-lahan kempis. Simpan video ni siap-siap. Sebab bila seluar dah mula ketat dan kau rasa perut keras bila duduk, masa tu kau akan cari balik petua ni. Sekarang ada trial pack dan package jimat. Tekan je beg kuning bawah ni, Just Golitch dah ada dalam tu.